Saya gaji basic RM2,000, bersih RM1,800. Lepas tak kalau nak apply S70? Ya betul bang, S70 ni dia punya installment bulan-bulan dah RM1,000. Belum masuk minyak, tol, insurans, servis lagi. Kalau saya dekat tempat adik, saya tak pandang S70 ni. Saya tengok harga R35 terus. Kalau gaji saya bersih RM1,800, saya naik public transport je. Kalau duduk area Klang Valley ni, MRT, LRT, Rapid KL, beli je lah unlimited pass yang RM50 tu. Boleh naik semua public transport di sebulan unlimited. Cuba adik imagine, gaji RM1,800, installment kereta RM1,000, RM3,800 untuk hidup sebulan. Lepas tu kereta tu pula pakai ujung minggu je. Memang rugi betul lah, dah lah nak kena catu makan setiap bulan. Jangan terikut-terikut kawan-kawan korang yang beli kereta dekat office tu. Walaupun korang naik Rapid KL yang bayar kad RM50 sebulan, ada lagi saving RM1,350 untuk survive berbanding kawan-kawan yang lain. Untuk yang dah terbeli kereta macam mana pula? Terlajak perahu boleh undur, terlajak ambil loan bank 9 tahun. Tapi tak apalah, kalau dah terbeli tu, kereta tu pakai bila perlu je. Naik jugalah public transport setiap hari nak pergi kerja. Dapat juga jimat daripada segi tol, parking. Dan bila kita jarang drive kereta ni, dah boleh aktifkan drive less, save more daripada Etika. Mileage yang korang tak jalan tu boleh tukar kepada cashback. Cashback yang terkumpul tu gunakan untuk beli RM50 travel pass sebulan. Nak pergi kerja, naik train, kereta parking dekat rumah. Guna je lah kalau tiba-tiba hujan lebat nak pergi office. Bagi saya lah, kita beli kereta yang luar kemampuan ni, kita nak impress apa sebenarnya? Mungkin kawan-kawan korang tu akan macam wow, kereta baru. 5 minit je dia dapat impression tu. Lepas tu kita yang menanggung derita kereta luar kemampuan 9 tahun. Sedangkan kalau daripada awal, boleh je naik train, naik Rapid KL. Dalam masa yang sama, duit yang kita saving tu kita upgrade ilmu, upgrade soft skill, belajar AI ke. Sebab tu Etika ada buat kempen drive less, save more. Lagi kurang kita drive kereta, lagi banyak cashback yang kita boleh redeem. Kita gunakan untuk beli pass MY50 setiap bulan. Boleh naik public transport setiap hari unlimited, tak payah nak pening nak fikir minyak, tol. Pakai kereta bila perlu je. Untuk korang yang single, belum kahwin, kalau nak hidup tenang-tenang tu, boleh aktifkan Etika drive less, save more. Sekurang-kurangnya poket tak koyak lah tiap bulan.